Hari ni guys, aku ada 6 biji mesin antik yang dah berusia lebih 60 tahun tapi masih in good condition lagi. Jadi sesiapa yang para kolektor, dan aku banyak tengok yang main keli pun pakai juga mesin ni. So guys, dekat sini kita ada mesin Cardinal guys. Kita ada saiz 60, 70, 77, saiz 40 pun ada, 33 pun ada, C3 pun ada. Jadi dekat sini ada macam-macam guys. Jadi kalau ada mesin yang korang berminat nak beli, harga korang jangan malu-malu nak PM. Nombor dekat atas tu, korang PM je mana satu yang korang nak. Jadi hari ni video ni aku nak akan tunjuk dekat korang mesin apa dan dia punya condition lah. Jadi yang pertama kita ada Cardinal 60. Korang boleh tengok condition dia, memang cantik guys. Aku tak tipu, korang boleh datang kedai. Harga dia cuma 1,600, dapat siap dengan kotak dia. Tali pun dapat. Yang ini semua second hand guys. Kalau korang tak puas tengok kat video, datang je kedai. Kedai dekat Orchid Tackle Klang. Yang ini saiz 60, yang ini saiz 70. 70 ni pun condition cantik guys. Mesin memang smooth lagi lah, macam baru. Yang ini harga dia RM1,550. Nampak ni. Tu. Cardinal 70, 1,550. Abu Tree. Lepas tu kita ada saiz 77X. Yang ini colour coklat. Korang boleh tengok dia punya emblem pun tak tanggal lagi guys. Logo pun ada lagi. Yang ini harga dia sama juga, 1,550. Yang ini lawa. Cantik. Lepas tu kita ada saiz 40. Cardinal 40 ni harga dia 1,900. Harga boleh nego guys. Korang tahu tak harga lepas nego berapa? Kalau korang tak tahu, korang PM terus. Yang ini harga 1,900. Drag, bearing, kayuhan dia semua cun lagi, tak ada masalah. Lepas tu kita ada Abu Garcia Cardinal C3 guys. Korang tengok, memang cantik guys. Ini semua made in Sweden. Harga dia 1,340. Knob kayu. Yang ini tak ada kotak guys, mesin saja. Sama juga dengan ni. Yang ini Abu Cardinal 33. Harga dia 1,700. Condition yang ni paling cantik ya guys. Cat dia lawa lagi, emblem pun cantik, mesin pun smooth. Knob kayu. 1,700 saja. Jadi kalau korang berminat dengan salah satu mesin yang aku dah tunjuk dekat sini, korang terus PM kita cepat-cepat guys. Sementara stok ni masih ada. Jadi macam biasa guys, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima track in race dan road. Sekian, terima kasih.